Head pulsar Head pulsar standard, tak ada buat apa, tiba-tiba boleh jam jadi macam ni. Semua standard. Hancur, tiba-tiba patah. Wah, patah, bersepai, makan modal. Apa punca ni? Apa punca? Tengok kat sini ni, cantik kan? Cantik. Macam tak ada masalah pun. Tapi kenapa boleh sampai valve patah, sepai, hancur combustion chamber, kena beli head baru. Pasal apa? So motor ni tak ada masalah, okey. Yang ni okey. Tapi jumpa ni, nampak? Ini ada spring kan kat sini kan. Kenapa dekat sebelah sini ni ada kesan macam bak, ada bentuk macam spring kat situ. Kenapa? So ala-ala nak buka ni, kita korek sini, besarkan sikit, bagi dia ada ruang. Jadi bila spring tu press ataupun dia vibrate, dia main kiri kanan, dia tak langgar kat sini. Saya suspect dah banyak kali lah head pecah, valve patah. Saya suspect pasal punya valve tu sangkut. Masa turun dia sangkut kat sini, spring tu. Jadi valve lambat naik. Piston pun sampai. Apa lagi kan. Saya sendiri mengalami masalah ni, bawa slow je. Tengah layan corner, layan corner slow santai, tiba-tiba wop. Kan, bukan kita pepah laju-laju bawa 120, 130, tak ada, kita santai-santai. So ala-ala buka ni kita besarkan sikit. Baik, ciao.